Nama aku Muhammad. Orang kata hidup ini penuh dengan ujian. Samalah dengan hidup aku. Bak kata pepatah, aku sangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Aku masih ingat lagi peristiwa itu. Aku baru mendapat result exam. Perasaan aku pada masa itu serba tak kena. Tambah pula dengan kerja yang banyak. Tapi yang paling sedih, si Comel, teman baik aku, telah hilang dari dunia ini. Aku rasa aku dah tak ada harapan. Aku rasa tak ada semangat untuk teruskan hidup. Aku dah usaha, aku dah cuba, tapi masih gagal. Study, aku dah give up. Aku dah buntu. Ya Allah, tolonglah aku. Keesokannya, aku teruskan hidup aku macam biasa. Online, YouTube, Facebook. Tapi ada satu video yang menarik perhatian aku. Palestin. Ya Allah, selama ini aku ingatkan akulah orang yang paling malang kat dunia ini. Tapi masalah aku taklah besar mana pun. Ramai lagi orang Islam di luar sana yang diseksa, dibunuh, ditembak, dan nak belajar pun tak boleh. Aku pun mula terfikir yang selama ini aku tak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kepadaku. Keamanan, kesihatan, keselamatan, dan pendidikan. Aku dah sedar sekarang, aku mesti berubah. Mulai hari ini, aku akan gunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada aku untuk menjadi Muslim yang produktif dan memberi manfaat kepada seluruh manusia.